Apakah 5 benda yang anda boleh cakap bila berjumpa orang kali pertama in English? Selain daripada hi ataupun hello sahaja. Yang pertama anda boleh cakap hi, nice to meet you. So kita boleh gunakan hi atau hello. So hello, nice to meet you. Itu pun boleh juga. Yang kedua anda boleh cakap how do you do? So ni bukannya soalan, dia adalah sapaan. Sebab orang yang dengar tu pun akan jawab how do you do? Yang ketiga adalah it's a pleasure meeting you. Maksudnya gembira bertemu dengan anda ataupun saya happy bertemu dengan anda. Yang keempat adalah it's an honor to meet you. Especially kalau kita jumpa orang yang orang kenamaan ke, orang yang kita respect ke. Okey, yang kelima. Yang ini especially kalau kita berjumpa dengan seseorang yang kali pertama jumpa tapi kita dah dengar banyak benda pasal dia. Hi, I've heard great things about you. Hi, saya dengar banyak benda yang baik pasal awak. Itu yang kita boleh gunakan. So kalau anda professionals yang gunakan English masa meeting, bila jumpa klien tapi anda ada masalah dan anda nakkan kelancaran, anda mesti sertai IVK Trial Class. Okay? Supaya anda boleh nampak apakah rahsia dan cara untuk anda boleh improve dengan cepat. Sementara itu, pastikan anda tahu